Memasuki hari kedua kejohanan sukan Persatuan Badan-Badan Berkanun, Sukanun ke-8 menyaksikan Majlis Amanah Rakyat MARA memungut mata penuh dalam perlawanan futsal yang berlangsung di Futsal Center Kangar apabila berjaya mengalahkan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan jaringan 4-1. Harapan tu memang kalau dapat skor akhir separuh hari tu insya-Allah lah. Tapi kalau itu adalah sampainya peringkat separuh hari, itu adalah bonus kami lah. Kalau final tu, lagilah bonus kami sebab dalam masa seminggu saya rasa tak ada dapat pencapaian cemerlang. Mungkin susah kan. Jadi kami sehingga ni kami cuba juga kan. Untuk tim yang kata kita panggil tim 7 hari.